ceritanya macam ni. Permulaan career saya sensor sekejap. Sebab nak bercerita kan, tiba kan. Okay, dulu awal-awal saya main ML, saya solo. Saya seorang pemain solo. Lepas tu satu hari tu saya push Alucard kan, sampai naik global sekian. And then saya pergilah main rank macam biasa, nak push Alucard lagi. Tiba-tiba terjumpalah seorang Amirul Syafiq kok. Si Fix yang korang kenal tu. Dan juga Hawkeye. Lepas tu diorang pun jumpa dalam game, diorang chat lah, jomlah main sekali. Saya pun macam Nak reject. Sombong pula kan. Tiba kan. Tak adalah, time tu saya memang bosan main seorang. Lepas tu ML tak popular sangat lah. Tak ramai pun orang main. Yang main pun dah ada clan, dah ada squad masing-masing. So saya pun macam okey lah, main lah dengan dorang. Lepas tu main dengan dorang ajak masuk squad pula. Ui, nice.